Algebra Ramadan Day 13. Pemfaktoran kuadratik 3 ketul. Macam soalan ni. Follow slow-slow. Bracket, bracket, bawah ada tengah, senyum kecil, senyum besar. Tak dapat? Ulang balik. Tengah-tengah dah settle. Dah letak kat bawah tu. Yang belum settle, yang kiri ni. Berapa darab berapa dapat X kuasa 2? X darab X. Berapa darab berapa dapat 24? Yang ni kita buat satu-satu. 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8, 4 darab 6. Cari mana-mana pasangan ni, kalau kita tambah ataupun tolak, dapat jawapan yang dekat bawah tu. Which is 5 lah. Tambah 25, tolak 23. Tambah 14, tolak 10. Tambah 11, tolak 5. Dah ngam dah ni. Tambah 10, tolak 2. So pasangan 38 je lah yang menepati apa yang kita nak. 38. 3 darab X dapat 3X. X darab 8 dapat 8X. Yang ini kita kena buat operasi tambah tolak. Positif 3 tolak 8 boleh dapat positif 5 ke? Tak boleh. Tapi kalau negatif 3 tambah 8 baru boleh dapat positif 5. So letaklah negatif 3 tambah 8 negatif positif. Salinlah balik jawapan kita. X tolak 3, X tambah 8. And this will be our final answer. Shuttle.